Saya diserang oleh satu lembaga, saya tak tahu gapo. Dia jadi macam tak khabar, macam dikontrol. Benda tu suruh kita lah. Dia ambil parel, dia hambat saya. Saya gelisah, saya kena klik macam. Saya pun tak tahu apa saya kena klik macam. Saya nepik, dia terkejut, kereta kita masuk parel. Masa arwah Tok Guru ni Aziz meninggal. Jadi masa tu saya on the way nak pergi rumah Tok Guru kan. Saya ambil saya di Kot Lanah. Masa tu saya duduk di Kot Lanah. Daripada Guru Musa balik Kot Lanah. Saya ambil Kot Lanah. On the way pergi. Dia ada fasa pula di sini. Fasa yang sangat menakutkan lah. Saing baik saya ni dia terjerabak. Dia ditipu dalam dunia emas masa. Dia panggil emas. Tak banyak lah. Sebab pada dunia dia lah. Dunia saya tak banyak. Saya dalam tu kita ada. Saya sendiri pun kita ada dalam 20 ke 25 ribu tak ingat. Jadi cerita dia masuk on the way nak pergi rumah arwah Tok Guru Aziz tu. Saya ceritalah, saya driver ni dia baik dengan saya seorang lagi. Kita baik tapi bila berlaku clash berkaitan dengan duit tu, kita jadi renggang sikit. Jadi saya ni memang tu rapat seorang lagi tu. Jadi dia ceritalah kisah saya ni owner kepada yang buat ni. Saya baik saya tu Firdaus ni. Dia cerita setiap kali Firdaus nak pergi minta duit dengan yang buat emas tu, dia jadi macam tak khabar, macam dikontrol. Jadi tiap 3 kali dia pergi minta tak boleh duit, balik saja-saja. Pergi seorang pun tak boleh, pergi bertiga dengan partner dia pun tak boleh juga. Jadi lepas dia cerita tu, dia mari satu keinginan saya nak selidik benda tu. Dia mari satu keinginan saya nak tahu apa dia, apa ni dak. Bapa, gimana duit 14 juta saya? Bukan dia saja, seluruh Malaysia dikena masa tu. Okey, jadi masa tu tiba-tiba kita diserang. Saya diserang oleh satu lembaga, saya tak tahu gapo. Saya cerita masa tu saya nepik, dia terkejut, kereta kita masuk parit. Dia bawa masa tu dia bawa Viva tak silap saya. Kereta tu masuk parit. Jadi saya sedar tu kita orang duduk dia parit tu. Jadi tu antara fenomena cerita yang berlaku fasa sebelum saya berubah. Jadi kita nak masuk kepada fasa cerita bermula ni dah. Cerita bermula sebagai perawat ni. Jadi bila dah berlaku situasi gitu, saya dalam dunia mati level, kita buat program. Dah. Bila dalam satu program ada 200 orang lebih, benda tu suruh kita lah. Jadi saya sebagai MC dalam majlis, setiap kali program saya MC, kita terpaksa lari. Jadi kita orang kata apa, tiba-tiba kita mari terfikir apa ni? Kita dapat detect ada something. Jadi di situlah bermula fasa. Lepas tu masa tu saya duduk Guru Musa, saya bukan perawat lagi. Baru-baru fasa sikit-sikit baru. 2015 dah masa tu. Saya tak ingat saya belajar, saya masuk khusus dah ataupun saya rasa saya masuk khusus dah, khusus tahap 1. Jadi upline saya paling tinggi lah, duduk macam. Masa tu saya duduk Guru Musa, saya jadi gelisah. Saya kena klik macam. Saya pun tak tahu apa saya kena klik macam. Tak. Saya gelisah yang teramat sangat. Saya tak bagi tahu bini saya. Saya start kereta, saya balik macam. Saya sampai macam, saya tak tahu apa saya nak. Saya duduk musing dalam bandar macam. Sehinggalah saya ni di rumah seorang lagi trainer. Trainer produk untuk company tersebut lah. Gitu, dia pun cerita. Abang dia ni upline paling tinggi lah di macam ni. Tak khabar. Duduk di Kebarak, duduk nyanyi rumah. Duduk gendek. Jadi dia pun masa tu dia duduk rumah, dia pun izin saya pergi lah. Dia kata pergi lah tengok, dia kata. Saya pergi. Bila saya pergi apa, adalah tok email balas orang jetih masa tu. Saya panggil Abi dia. Jadi berlakulah cerita buah gapo tenek dia, nama dia. Maaf kalau saya sebut sebab benda ni kita nak orang kata menyampaikan satu benda yang baik kan. Jadi berlakulah fasa di situ.
saya tak boleh nak merawat masa tu sebabnya situasi tegang sangat. Dia dalam keadaan yang tidak boleh dikontrol. Jadi masa tu berlaku azan Zuhur, kita pun kata tak apalah, kita berjemaah untuk Zuhur. Jadi siap je semaya Zuhur, saya undur belakang sikit. Abi tak jadi tu email. Saya ni satu saf dengan, saya undur sikit ke belakang. Masa undur tu saya rukiah dia. Lepas tu dia paling saya baca gapo kat aku, dia tanya. Jadi berlakulah di situ kita tak boleh nak membantu masa tu, dia ambil parel, dia hambat saya. Tu fasa-fasa yang orang kata saya Allah Taala mula tunjuk satu benda. Kesal daripada situ juga saya pernah pergi ada seorang rakan niaga juga. Dia ni anak dia masa nak berkahwin tu, dia panggil kita lah. Anak dia back rumah dia panggil. Bila saya pergi rumah dia, okey, kita rasa ada gangguan. Lepas tu masuk dalam rumah tu dia pun cerita lah, anak dia gini-gini dalam proses nak cerah. Sebelah keluarga lelaki kata keluarga Tina ada jin, sebelah keluarga Tina kata keluarga lelaki ada jin. Jadi nak bercerah. Sebelum tu tak cerah lagi lah. Jadi bila saya sapa tu, saya duduk ruang tamu rumah dia. Ni dia cerita dia berkaitan lepas pada rumah dia. Jadi cerita dia nya bila saya duduk dalam rumah dia tu, tak ada warga apa pun. Saya nak buat air tawar je masa tu. Masa tu sebab buat air tawar ni bila kita yakin pada Allah SWT, air tawar ni simple je. Al-Fatihah, ayat kursi 3 tu. Cukup simple. Cuma kita yakin pada Allah bahawasanya Allah yang menyembuh. Cuma ada khasiat dalam ayat-ayat tersebut. Jadi saya pun baca. Bila saya baca, kedua-dua anak wanita dalam rumah tu, dia bangun, dia lari masuk bilik. Dia tak sejumpa saya. Saya pun kata, saya suruh ayah dia panggil. Bila ayah dia panggil, dia kata masa tu dia nak terkes saya. Saya kata, bak apa tak terkesnya? Dia kata tak boleh. Saya nak masuk. Dia gitu. Jadi saya kata tak apalah, bagi minat tawas, maka berhentilah cerita di situ. Saya pun masuklah fasa belajar lah. Cari ilmu lah, cari ilmu kaedah. Tahu dah lah, tahu macam ada kat tu dah. Boleh. Dia bila kita nampak situasi yang tu, cerita dia nya saya timbul tanda tanya dah. Apa yang berlaku pada diri saya? Kenapa benda tu berlaku? Apa yang Allah Taala sedang didik saya? Jadi masa tu lama saya pergi cari tempat. Saya nak masuk Darusshifa kena belajar setahun. Saya nak masuk Darussalam kena belajar setahun. Darussalam pun ada? Darussalam dia punya pengasas Ustaz Ismail Kamu. Darusshifa Ustaz Rudin. Jadi nak masuk kedua-dua pusat tu antara tempat yang orang kata setahun kena belajar. Kelas dia ada di Selangor. Jadi kita duduk 2 musim. Masa tu nak pergi ke Selangor ni, naik bas tu, belajar biasa 2 jam 3 jam lah di kelas, tapi lama. Jadi Allah Ta'ala tolong saya. Seterusnya dia tolong lagu mana, saya kenal ada seorang orang ni, dia berkata dia panggil saya, kita dari dunia bisnes kan. Cik Izzat nak masuk tak rawat Islam satu no, memang kita cari. Jadi dia tak tahu. Cuma dia ajak. Jadi kali pertama tu berlakulah perjumpaan saya dengan persatuan dengan persatuan ni di Dewan Asrama Sekolah TIP 1. Jadi masa tu berkumpul lah guru-guru dengan pengerusi lah. Pengerusi kita masa tu dia kerja di Majlis Agama. Jadi dia lah sebagai pengerusi. Saya ni budak baru lah tu. Jadi masa cerita tu, saya duduk belakang lah. Dah duduk ramai dalam 20 orang lebih. Duduk meja panjang, saya duduk sini. Pengerusi duduk sini. Jadi saya bawa saya pun dia kenal lah. Dia kata Ustaz, kita ada orang baru. Jadi pengerusi tu panggil saya. Dia kata mari sekejap depan. Dia panggil tu. Masa tu ada seorang cikgu, seorang ustaz. Saya tak ingat, saya rasa Ustaz P saya panggil dia. Lalu ni dia duduk dalam PPD ko gitulah. Dia duduk tepi pada pengerusi. Jadi pengerusi ayat kan acip pergi dia. Pengerusi ayat gitu. Jadi saya pun
nak pegang bahu tu, dah. Tangan saya nak macam ada satu current. Lepas tu pengurusi tanya saya. Nah, secara spontan pengurusi tanya saya, "Gapo dia tak ada?" Saya pun ayak saka ni. Kan? Secara spontan benda tu berlaku. Betul dia ya. Betul lah. Jadi rezeki Allah Ta'ala juga. Lepas saya masuk seminggu, saya punya persatuan ni, tok guru pada persatuan saya ni, dia mari gua musik buat kelas, dia panggil kiri, khusus rawatan Islam tahap 1. Jadi intensi 1. Jadi masuk khusus rawatan Islam tahap 1 ni, dia adalah khusus untuk rawatan diri, rawat diri sendiri lah. Gapo kita kena buat untuk diri kita, gapo fasa-fasa. Jadi lepas masuk tahap 1, Allah Ta'ala tolong pula saya masuk pula tahap 2. Tahap 2 ni buat di Kota Baru. Tahap 1 tu adalah cerita manis dia. Di tahap 2 juga ada cerita manis dia. Jadi saya ni orang panggil kat special choice daripada tok guru sebagai orang panggil bukan volunteer, sebagai apa? Model untuk okey, betul tak belajar ilmu ni jadi. Boleh tak ilmu ni digunakan sebagai untuk merawat. Jadi saya ni sebagai model masa tahap 1 tu, tok guru ada cerita panjang lah. Jadi tok guru pilih saya, kita guna teknik kembara dan rawat. Teknik kembara rawat ni satu teknik yang kita duduk sini tapi kita merawat. Kita kembara. Orang jauh ke mana? Bukan orang jauh, kita rawat diri kita pun. Kita just rawat diri kita. Jadi tu kiri tahap orang panggil tahap paling tinggi lah antara TKR, kita panggil teknik kembara rawat ni antara teknik paling tinggi. Sebab bukan semua orang boleh guna teknik. Jadi tok guru kata okey, masuk saya tu saya lulus tahap tu. Walaupun masa tahap 1, masa khusus tahap 2, sekali lagi tok guru saya guna saya untuk menggunakan teknik kembara dan rawat. Jadi masuk fasa tu, lepas tu khusus demi khusus lah kita hadir untuk bedah kitab lah, gapo lah.